korang baru lepas servis kereta, tukar minyak hitam, tiba-tiba lampu enjin korang menyala, korang jangan panik dulu. Sebab selalunya kalau lampu enjin menyala lepas korang servis tukar minyak hitam ke apa ke ni, dia bukanlah sebab yang serius yang boleh menyebabkan enjin korang ni jahanam, ada masalah-masalah teruk ke apa ke. Cara ringkasnya, kalau lepas servis tiba-tiba lampu enjin korang menyala, selalunya sebab penutup minyak enjin korang ni longgar, ataupun oil filter korang tu tak ada kualiti, atau korang punya dipstick ni dia tak masuk betul-betul dekat kedudukan dia lepas pomen check level minyak korang, ataupun minyak enjin korang tu kurang. Contohnya kereta korang perlukan 5 liter minyak tapi pomen letak 4 liter je, pun boleh jadi sebab menyala juga. Ataupun minyak terlebih pun boleh menyala juga, tekanan minyak kurang pun boleh jadi, atau minyak yang korang guna tu tak sesuai dengan kereta korang. Benda-benda ni memang boleh menyebabkan lampu enjin menyala. So itulah dia antara sebab lampu enjin korang menyala lepas korang servis kereta korang. Nak senang apa-apa, minta je lah pomen tu check balik kereta korang. Pomen boleh reset semula dan hilangkan korang punya lampu enjin tu. Kalau rasa-rasa nak datang bengkel kita orang, mail lah depan Petronas Kuang Sungai Buloh je. Korang google je lah Ultimate Auto Garage Kuang Sungai Buloh, confirm jumpa punya jalan ke bengkel kita orang. Itulah sebabnya kalau